sarang burung banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Raiman Don. Okay, nama saya Muhammad Raiman. Okay, tajuk saya hari ini adalah roti sarang burung. Kalian, di tempat saya di Metro Park dulu ada roti canai kari kambing famous, iaitu roti canai Bali. Tapi kini Abang Ali dah balik Kedah dan ramai yang tercari-cari roti canai kari kambing yang lazat. Roti canai kari kambing sangat popular sekarang ni di Malaysia. Ada YouTuber Indonesia yang datang ke Malaysia mencari roti sarang burung ini sebagai sarapan. Di video kali ini, saya nak bawa kalian di sebuah gerai di Metro Park juga yang menjual roti canai kari kambing, juga roti canai sarang burung berhampiran dengan Pizza Hut kepunyaan kakak Ummu Atira dan sentiasa dikunjungi orang ramai. Kepada mereka yang menggembarkan roti sarang burung, di sinilah tempatnya yang dibuat oleh orang Melayu. Jom kita saksikan. Terletak di pinggir jalan berhampiran dengan Pizza Hut Metro Park. Maaf kalian, video ni bising sikit sebab ada motor lalu. Ada dua orang tukang teba ni. Roti canai memang makanan favourite orang Malaysia. Tapi akhir-akhir ni sangat popular di Indonesia. Ada dua pilihan kari ayam dan kari kambing. Mertabak pun ada. Sampai 101. Ada yang bungkus, ada yang makan di sini. Tampal tu kan? Ini namanya roti tampal. Roti tampal. Inilah dia cara buat roti sarang burung. Dia bulatkan dan diletak telur separuh masak di tengah. 02. Baik. Garing beri ya? Garing boleh? Garing ya. Ini 02 yang garing Hasan. Yang dah siap dah. Banyak orang Indonesia yang suka makan roti sarang burung ni. Telur dimasak hingga jadi separuh masak. Tutup dah letak atas ni. Gula lipat ya. Kau bawa nama gerak dia gerak. Dia gerak sekali banyak. Dia. Ni nak ikut awak. Okay, tak apa. Kamu letak je bawah. Buka api. Ada juga keluarga yang bersarapan di sini. Roti canai dan kari kambingnya pun sedap. Datanglah sini kalau nak rasa. Kari ayam. Terus kari ayam RM6.60. Kak, ada orang. Takut ada orang ada. Assalamualaikum. Nama saya Ummu Atira. Ikut datang ke gerai roti canai kari kambing bersebelahan Pizza Hut di Metro Park Senayan. Dekat dengan Masjid Senayan. Macam-macam menu roti canai ada. Roti sarang burung pun ada. Sarang burung ekonomi di sini. Ada murtabak, ada kari kambing, kari ayam. Kari ayam, kari kambing, ada isi. Macam-macam roti, kuih-kuih, nasi semua ada. Jumpa datang ke gerai Metro Park Senayan, sebelah Pizza Hut. Nama kedai gerai roti canai kari kambing. Banyak sini tapi di sebelah Pizza Hut. Nak order, nak datang, nak bertanya, boleh kontak 011 74 900 457. Lepas subuh sampai pukul 11.30. Hari-hari ada kecuali Rabu, Khamis. Sekejap, tadi ada kari ayam. Roti canai ni kalau makan panas-panas sedap ni.
Kalau lambat nak order memang habis dah. Seronok sarapan bersama keluarga. Buat banjir boleh? Saya tunjuk. Inilah dia roti sarang burung. Sekejap, saya banjirkan dia. Roti sarang burung banjir. Bubur, ya. Dia tak naik kosong satu. Inilah salah satu roti canai sarang burung yang terbaik di Metro Park sekarang. Pada sesiapa yang ingin merasa roti canai dan roti sarang burung ini, bolehlah datang ke sini. Ryan harap lebih ramai lagi pengusaha-pengusaha Melayu kita membuat roti canai kari kambing ini dan roti sarang burung kerana ia merupakan makanan yang amat digemari, terutamanya oleh pelancong-pelancong dari luar negara. Nah, itu je lah video saya kali ini. Roti canai sarang burung kalian. Okey, sekalian jangan lupa subscribe, tekan je apa like, share dengan kawan-kawan kalian Okey, so jangan lupa tengok Raya Mando lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.